Zaman dulu orang tua kenalkan kahwin bahagia, sekarang rasanya tak boleh macam tu. Kena kenal, bagi saya kena kenal dululah Kak Bayu. Memang kena kenal rapat-rapat, tahu background dia sendiri betul-betul. Kalau orang dulu tu mungkin dia kurang sikit risiko jenayah, scam-scam kurang. Tapi zaman sekarang ni terlalu banyak kan. Dunia semakin terbuka kan. Dunia semakin terbuka. Mudah cakap macam tu. So memang kita kena kenal betul-betul. Kita boleh siasat sendiri siapa calon yang kita kenal tu. Kena bijak lah. Dia kata kena bijak sikit untuk mengenali zaman sekarang ni. Kenal keluarga, kenal siapa kawan-kawan dia, kena tahu dia punya media sosial macam mana lah. Banyaklah benda-benda yang kita boleh buat untuk kita kenal pasti pasangan kita. Zaidah 95, adanya lelaki yang ada ke lelaki nak kenal tapi menipu main, cuma nakkan perasaan perempuan je, bukan nak betul-betul. Ish. Janganlah buat macam tu. Para lelaki yang ada kat depan saya sendiri kan. Janganlah buat perkara-perkara main-main kan. Jangan mainkan perasaan orang. Sebabnya satu, kita ni kena faham dia mungkin akan berbalik pada kita ataupun keturunan kita, anak-anak kita ke kan akan datang, mungkin akan terkena benda yang sama. So lebih baik kita protect diri kita, jaga hubungan dengan orang baik-baik, hormat orang baik-baik kan. Apa pandangan tuan janda ada anak dengan dia ada anak jika nak berkahwin? Satu, Syirah Kamal bagi saya lah, bila dua-dua ada anak kan, satu, dua-dua kena willing untuk terima anak masing-masing. Tapi bagi saya kalau yang sama-sama ada anak ni, dia lebih terbuka lah. Satu, memang kena ada duit lah, betul tak, nak kahwin ni. Sebabnya nak tampung anak kan, pula anak-anak yang kecil-kecil lagi, betul tak, anak kecil lagi yang masih sekolah. Memang dua-dua kena faham tau. Dua-dua kena faham, ini ada komitmen anak dia, ni ada komitmen anak dia kan. Bila berkahwin tu, kalau masih ada ayah dia lagi bekas suami ni, nafkah kena ambil daripada situ juga, betul tak? Dan juga dua-dualah kena ada timbang rasa. Kena ada timbang rasa, kena ada tolak ansur, dan juga kena saling hormat anak dengan anak lah. Cuma satu, ialah dalam agama kita kena jagalah bab aurat apa semua tu. Tetap kena jagalah kan. Kita ikutlah aturan Islam yang sebenar, betul tak? Tapi okey je kalau janda ada anak, duda ada anak. Yang penting awal-awal lagi dah declare, dah bagi tahu dah perjalanan hidup ni macam mana. Kalau lepas kahwin, macam mana kehidupan kita. Kalau kita nak duduk serumah, apa yang kita perlu buat kan. Pengurusan anak tu macam mana, sebab masing-masing ada anak. Kena berlapang dada satu lah. Kita kena terima hakikat, kena terima perjalanan hidup kita lepas ni macam ni. Daripada 3 orang anak, yang tu ada 3 orang anak lagi, double 6 orang anak pening kepala. Contoh macam tu kan. So tapi kalau dia dah ready dah, okay, lepas ni aku akan ada 6 orang anak. Yang lelaki pun kena faham, lepas ni aku ada 6 orang anak. Walaupun mungkin dia dapat nafkah daripada ayah dia sendiri, tapi aku sebagai ayah tiri dia, aku boleh jaga. Walaupun tak bagi banyak, tapi sekurang-kurangnya aku nak tanggung makan anak-anak ni kan. So benda tu kena declare awal, dan juga dua-dua pihak kena jelas lah. Masing-masing ada anak, masing-masing ada kehidupan masing-masing sebenarnya, betul tak? Tapi bila kahwin dah jadi satu dah. Mungkin duduk sebumbung dah. So kena ready lah. Yang ayah tiri pun ready. Sebabnya manusia ni ada sakit, ada demam, ada masalah itu, ada masalah ini, ada kenakalan, apa semua. Semua tu kena ready untuk tanggung lah kan.